Zunun al-Misri, bila mana ditanya, siapa orang yang paling baik sekali? Hati dia, maka jawabnya, yang orang baik ni ialah orang yang boleh menguasai lidahnya. Kalau pun hatinya nak kata orang tu bodoh misalnya, nak kata bodoh ni, tapi dia boleh kuasai lidahnya, tak cakap. Kalaupun hatinya ingin merendahkan seseorang, tapi dikawal lidahnya sehingga dia tak merendahkan orang tu. Walaupun hatinya membenci seseorang, mau saja terkeluar melalui lidahnya, tapi dia boleh kontrol lidahnya, tidak menyebut perkataan yang menjadikan seorang tu benci. Ini yang paling suka, dan ini orang paling kuat. Ya, kalau kita tidak mampu kawal lidah kita, apa sahaja yang terdetik di hati kita, kemarahan, kebencian di hati kita, lalu kita terus keluarkan ikut lidah kita, sebenarnya kita orang lemah. Walaupun orang kata, saya ni jenis cakap terus terang, saya jenis outspoken, saya ni jenis mulut laser sekian-sekian, saya kalau nak cakap, saya cakap betul. Sebenarnya dia lemah, sebab dia tak boleh kontrol benda. Bila ada orang kata dia jenis outspoken, apa-apa cakap, saya tak ada simpang-simpang ni, saya lepas semua, dia tak kuat. Bukanlah orang kuat, bila mana tak puas hati satu, dia lepas semua. Tapi orang yang kuat, dia boleh kontrol lidah. Apa jadi pada dia tidak mampu bergaul dengan manusia dengan baik.